Selamat datang ke dalam rancangan Takkan Gentar di mana kita akan mengikuti perkembangan sebuah pasukan underdog yang akan bersaing dalam Liga 1MCC bawah 14 tahun. Dengan bantuan daripada Milo dan juga sokongan daripada ibu bapa mereka, kita akan menjadikan mereka pasukan yang mantap. Mampukah mereka mencapai cita-cita mereka? Inilah Takkan Gentar. Minggu lepas, selepas keputusan seri menentang Jasmine Junior FC, Ombak FC jatuh terjerumus ke tangga yang ke-9. Walaupun prestasi kedua goalkeeper menunjukkan kemajuan, nampaknya Coach Mus tidak mudah berpuas hati. Untuk memastikan kemajuan Ombak FC seterusnya, jurulatih goalkeeper iaitu Coach Nur Hisham menambah latihan yang lebih intensif buat Said Amir dan juga Dodi. Soal Dodi. Senyap Dodi, pemain yang ingin berusaha tapi ada sedikit kelekaan apabila menjaga gol. Saya lebih perlu meningkatkan dari segi konsentrasi dia di dalam padang dan di luar padang. Instik goalkeeper tu 1, 2, 3 je. 3 tu bola tu mesti keluar. 1, 2, 3. Bola 3 keluar. Saya main goalkeeper ni saya rasa tercabar sebab saya bukan selalu belajar bermain goalkeeper ni. Saya selalu tengok orang main defend ni banyak. Tengok bola timing. Apa yang awak nak tu? Bola slow. Dia cita-cita dia pada nombor 6 tahun sekolah tadika dia dah minat bola. So dia memang hobi dia main bola daripada dulu sampai sekarang. Kaki je. Saya join Ombak selepas Cik Amir join Ombak dan saya tengok Cik Amir bermain goalkeeper pun bagus juga. Dan Cik Amir ada ajar saya macam dive, bersuara, cakap bola macam mana. Wow! Bagi saya, pasukan dalam pasukan Ombak ni, Dodi pun Said pun sama saja. Saya akan melihat teknik-teknik pembelajaran yang lemah pada diorang tu. Kita akan cuba sedaya upaya untuk menutup kelemahan-kelemahan diorang ni. Awak punya... okey. Akak bagi dia sokongan, akak cakap dengan dia kalau betul-betul kau nak masuk bola, teruskan je lah saya cakap dengan dia. Dia minat memain bola, so saya tak boleh halang kehendak dia. Saya sokong dia daripada jauh tu je. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya yakin saya goalkeeper yang bagus dan saya rasa saya boleh buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Beberapa hari sebelum perlawanan, striker Amir rasa tertekan untuk beraksi. Seperti mana ibu bapa lain, Ibu Amir juga resah dengan keadaan Ombak FC yang sedang kemarau gol. Orang lain kalau betul-betul main bola, main sukan, kalau besok ada game, kita dah tuning tau malam tu. Bukan duk lepak pergi main video ke apa. Tuning game tu apa? Tuning tu macam bila malam tu tidur, kita dah boleh imagine dah besok pagi bangun nak buat apa, game macam mana, nak lari macam mana, nak passing macam mana. Malam tu dah imagine dah nak buat apa. Inspirasi saya untuk main bola ialah mak saya. Sebab dia dulu seorang pemain hoki Malaysia. So saya nak juga main macam dia tapi dalam bidang bola sepak. Selalu apa masalah dia selalu kat depan tu? Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Dia coach nak tengok siapa yang boleh main tempat dia. Cuma kita banyak peluang tapi finishing tak ada. Itulah finishing tu apa masalah dia. Tanggungjawab dia sebagai striker ialah untuk menang. Kalau you main draw, itu kesalahan striker, bukan kesalahan defender lagi. Sebab defender dah habis pertahankan, tak ada gol masuk. Mami nak gol, Bi. Mami berapa kali game dah. So, esok pergi dengan Mami ke apa ni? Mami. Pergi siapa? So, semua tidur rumah malam ni? Black ni di rumah. Tidur awal, Okay. Malam Harul tidur dengan Amir tidur lambat. Pukul berapa semalam?
Mami tegas dengan Amir sebab dia sayang Amir. Selama ini, mak saya telah memberikan saya sokongan untuk bermain bola sepak dan saya ingin menjadi pemain sepak terbaik kerana saya tidak mahu menghampakan mak saya. Selepas ini, Milo membawa Ombak FC ke sebuah latihan istimewa dan menemui mentor pertama mereka. Rehat seketika, kami kembali bersama anda. Rehat seketika, kami kembali bersama anda. Hari ini, pasukan Ombak dibawa oleh pihak Milo ke Petaling Jaya untuk melalui latihan di Taman Trampolin. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selain daripada kita bergembira hari ini, ada juga tujuan latihan sebetulnya. Aktiviti ini juga menguji kecergasan. Jadi untuk menerangkan aktiviti seterusnya, apa yang perlu korang buat dan apa permainan yang kita akan buat di Jump Street di Petaling Jaya ini, kita dengarkan penerangan daripada Encik Saiful Razlan. Berikan tepukan kepada Encik Saiful. Nama saya adalah Saiful Razlan bin Saliuddin. Sebelum saya jadi jump referee dekat sini, saya adalah seorang gimnas untuk negeri Johor dan juga Malaysia. Untuk jadi seorang atlet bukanlah senang. Kita perlu kerja keras daripada segi mental ataupun fizikal juga. Kalau daripada segi mental, kita kena sedia. Bermakna sebelum kita masuk ke padang, kita dah ready. Okey, I want to fight this. Saya nak lawan benda ni, nak menang. Okey, dan apa permainan yang mereka akan hadapi sebentar nanti, Cik Saiful? Okey, permainan yang diorang akan main sekejap lagi adalah dodgeball. Okey, jadi sebelum kita main dodgeball, kita perlu warm up dulu ya, Cik Saiful? Ya, betul. Kita akan warm up dulu dan saya akan ajar basic jumping dan juga basic skill. Are you ready, guys? Yes! Let's go! Lompat, tolak guna hujung kaki. Gejar! Perasaan saya apabila pergi ke Jump Street sangat gembira kerana pertama kali saya bawa pergi sana. Kita orang kat Jump Street hari ni dapat main lompat-lompat, dapat spring ke kaki, sana nak landing. Melompat-lompat di atas trampolin ini nampak macam senang je kan? Tapi melompat 10 minit di atas trampolin ini seperti sama berlari anak selama 30 minit. Latihan ini pasti akan memantapkan taraf kecergasan mereka. Terima je tau, terima je. Dia keluar. Okey, kalau dia tangkap, tangkap. Melekat. Abang keluar. And kalau nak tepis, bukan tepis pakai tangan. Ataupun pakai mana-mana anggota badan. Tepis pakai bola saja. Contoh macam ni. Okey. Faham? Okey, ready? Okey, masuk. Diorang adalah satu pasukan, tapi daripada diorang masa main dodgeball, tak nampak sangat diorang tu satu pasukan tau. Diorang banyak more individu. So, main dodgeball tu hanya untuk develop diorang punya chemistry lagi. First time saya tengok diorang happy gila hari ini. Agaknya sebelum ni tak pernah main trampolin kot. Tapi best. Bagus. Macam ni yang kita nak. Seperti yang selalu dikata, practice makes perfect. Nampaknya mereka lebih cekap selepas beberapa percubaan. Syabas korang semua. Kenapa terkeluar Dodi? Dia dapat tangkap bola. Bukankah penjaga gol memang cekap tangkap bola? Dia dah dapat tangkap. Lepas tu saya balik, lepas tu dia tangkap pula. Ya. Oh, bila awak balik dia tangkap, awak akan terkeluar lah. Siapa yang tangkap tu? Azrul. Adakah dia boleh menjadi goalkeeper lepas ni? Tak boleh ya? Tak ada je. Lepas penat main dodgeball, main lompat-lompat dekat Jump Street ni, sekarang ni diorang tengah menikmati hidangan jamuan ringan bersama dengan minuman Milo. Bestnya masa main dodgeball lah. Boleh baling kat kawan-kawan kan. Main elak-elak, lompat-lompat semua. Itu lah paling best. Lepas ni nak main lagi ke nak balik? Balik? Main. Ha? Main. Tak dengar? Main. Main. Jangan main tipu. Adit kena dekat dada balingan kuat daripada Martin kot tadi. Wah, Dip, tinggal dua. So macam mana game ni? Best. Pernah main sebelum ni? Tak. Okey, so bila dah kena baling, kena keluar ni apa perasaan?
Saya geram lah. Geram Nak masuk lagi? Sorry bro, awak datang keluar, so duduk sini. Azizi kapten pasukan menentang 6 orang pemain ni. Kita tengok macam mana Azizi bertahan. So, saya kuatkan mental saya, buat strategi untuk menang. Saya kuatkan strength saya dan kawal penat saya untuk lawan dengan diorang lah. Siapa yang akan kena balingan daripada Azizi? Sekarang tinggal 1 lawan 4. Okey, semua bola dekat Azizi sekarang ni. Main benda ni penat kot. Penat. Bola. Oh, semua mengelak. Kena. Woi. Okey, yang pertama, kenapa kita main dodgeball adalah satu, untuk fitness korang. Kedua, teamwork. Okey, minat bola bukan setakat kita stop dekat kat situ je, tak. Anugerah talent dia tak boleh beat dengan anugerah yang kita hard work. Bermakna bila kita kerja keras, kita boleh kalahkan yang mana ada talented. Saya harap korang dapat belajar something daripada Jump Street. Alright, berikan tepukan kepada Encik Saiful. Begitulah tamat sesi latihan di pusat trampolin. Nampaknya mereka pun happy. Tapi selepas ini, Coach Mus telah menyediakan sebuah latihan untuk semua pemain. Paling mudah, iaitu untuk menjaringkan gol. Untuk sesi training hari ini, set pieces. Set pieces ni penting untuk awak. Pasal apa? Bila game saya tengok set pieces ni yang banyak awak kurang. Okey, boleh? Okey, come. Pasukan Ombak FC perlu memenangi perlawanan yang seterusnya untuk mendapatkan 3 mata yang berharga. Walaupun ni masih lagi di awal musim, jadi mereka perlu menang seberapa banyak yang boleh untuk meninggalkan pasukan-pasukan yang lain. Adib! Fokus kali ini ditumpukan kepada Amir dan juga Adib, 2 orang striker yang diharapkan dapat menyumbangkan gol untuk Ombak FC pulang dengan mata penuh. Okey, gol. Okey, balik. Bola. Masa dia sekolah rendah lagi, saya dah nampak dia memang berminat sangat dalam arena bola sepak lah. Jadi saya pun rasa memang saya sukalah untuk hantar anak saya ke Ombak FC. Jikalau ada kelapangan, kami akan ikut dia, sama ada dia berlatih ataupun memasuki pertandingan bola lah. Awak kalau katakan kira awak nak bagi Amir ataupun awak ambil, kenas. Awak tengok sana. Okay. Saya faham teknik yang coach ajar. Kita boleh rancang, kita plan lah, plan A, plan B, plan C lah. Saya yakin teknik yang coach ajar tadi boleh buat gol. Okey. Kelas, 3 orang kelas. Macam mana nak buat? Mula-mula sekali masa kita hantar dia ke Ombak FC tu, dia tak ada skill bola langsung. So, I pernah tanya dia nak jadi apa. I rasa dia tak berapa yakin dengan diri dia. So, masa tu I sangat risau sebab walaupun hoki dengan bola sama, tapi skill nak ajar dia tu, nak praktis kat rumah, tak sama. I cuma bagi dia sepak ni, I tak tahu nak ajar skill tu macam mana. So, masa mula-mula dia main, dia cuma dapat midfielder. Harapan I nak dia jadi striker sebenarnya sebab sama dengan I. Tapi tak apa, I tak nak paksa dia, tak nak pressure dia. First time nampak dia pakai nombor 14 tu. Sebab nombor 14 tu nombor I. Sebelum ni tu dia pakai nombor 17. I cakap dia tak boleh pakai 14 sebab 14 nombor striker Mami. Sampai dia dapat jadi striker dan dia pakai 14. That's why I rasa dia cakap dengan I, Mami, sekarang I dah pakai nombor 14. I kata, you striker ke sekarang? Yes. I dah jadi striker. Okey. So sekarang ni kita nak fokus pada perlawanan esok. Agaknya apa yang perlu dipertingkatkan untuk pasukan Ombak FC? Stamina kena banyak, esok kena ada teamwork lah. Tak boleh main futsal hari ni. Kena jaga badan. So kena sedar cerita kena rest lah. So esok kita boleh menang atau tidak? Boleh! Dengan perlawanan yang bakal menjelang, pasukan Ombak FC perlu bersatu dan ingat segala tips latihan untuk hari ini jika mereka ingin terus bersaing dalam Liga 1 MCC. Apakah latihan tadi dapat membantu mereka? Kita ketahui selepas ini. Rehat seketika, kami kembali bersama anda. Rehat seketika, kami kembali bersama anda.
Perlawanan dinantikan telah pun tiba melibatkan pasukan Ombak FC menentang pasukan Selayang Soccer Kid. Jadi mereka perlu menang untuk mendapatkan 3 mata yang berharga untuk mengelakkan mereka berada di bawah liga. Kalau kita tengok semangat mereka sudah pun membara. Good luck untuk Ombak FC. With Ombak, we want to proceed as far as possible in this 1MCC tournament. We'll try our best lah, and see how far we can go lah. Harapan saya pada hari ini semoga dia dan kawan-kawan dia akan menyumbangkan gol banyaklah dan berjaya hingga ke peringkat yang seterusnya. Okey, formation hari ini 4-4-2. Untuk hari ini, keeper, set first keeper, Azizi last man, back kanan Martin, kiri Ajmal. Selayang Soccer Kids bukanlah calang-calang pasukan. Mereka adalah naib juara Division 2 tahun lepas dan kini sedang berjuang untuk mempertahankan kedudukan mereka. Okey, Okey, players. Ini formation awak dalam padang. So awak make sure awak cover awak punya team dan position awak balik. Faham? Saya akan main baik hari ini dan saya upaya untuk tidak lepaskan gol. Dapatkah Ombak FC menggenggam 3 mata penuh yang amat diperlukan? Percubaan awal daripada pasukan Selayang nampaknya dapat ditahan oleh pasukan Ombak FC. Azizi telah pun tercedera. Harap kecederaannya tidaklah terlalu serius. Jadi kita harapkan Azizi boleh bangkit dan meneruskan perlawanan. Pada awal permainan, Ombak FC lebih menjelah dengan banyak menguasai permainan. Dan sepakan Amir Danish memberikan gol pertama buat Ombak FC sekaligus memberikan suatu suntikan semangat. Itu dia tadi satu gol daripada Amir Danish. Satu gerakan yang cantik. Menjaga gol dan menjadikan gol yang pertama. Dan begitulah berakhirnya separuh masa yang pertama. Buat pertama kalinya, Ombak FC masuk ke separuh masa dengan mendahului 1 gol. Amir, good job, Amir. Satu lagi gol. Amir, good job. Make sure masuk dalam padang last 25 minit. All out, defend line. Tak no try, no crossing. Di box tu, kawasan awak. Make sure bola tu kalau boleh tak ada dalam kawasan tu. Okey? Ya? Separuh masa perlawanan yang kedua bakal bermula sekejap saja lagi. Jaringan masih lagi 1-0 berpihak kepada pasukan Ombak FC. Jaringan daripada Amir Danish. Harap-harap dia dapat menjadikan gol yang seterusnya untuk mengekalkan 3 mata yang berharga untuk pasukan Ombak FC. Baik. Oh, gol! Gol! Jaringan daripada Azizi, sepakan percuma yang agak jauh ditampan oleh penjaga gol untuk pasukan Selayang Soccer Kid tapi terlepas masuk ke dalam gawang. 2-0. Okey, Maya bawa tepi lu. Di hujung perlawanan, Dodi yang cuba untuk menyelamatkan bola tertendang kaki pemain Selayang yang jatuh di kotak penalti. Ini adalah satu kesilapan yang memberikan ruang bagi Selayang Kids merapatkan jurang. Hampir nak masuk. Saya agak gementar apabila bola tu berhadapan dengan saya, tapi saya rasa benda tu dia tidak rumit bagi saya.
Saya rasa sedih lah kan dapat penalti, tapi itu silap saya. Saya masa tu saya dah boleh baca lah rembakan dia, tapi saya lambat landing. Pemain-pemain Selayang cuba untuk menyamakan kedudukan, namun Dodi dapat menahannya. Jayalah Dodi. Can you see that? Can you see that? Itulah macam mana tugas keeper, menolak bola daripada masuk dalam gol. Yes. Go on, yes. Go, Amar. Come on. Go, Amar. Dan di akhir perlawanan, keputusannya Ombak FC 2, Selayang 1. Woohoo! Okey, nampaknya petang ni hasrat kita nak dapat 3 poin tercapai. Okey. Saya tak nak cakap panjang. Untuk petang ni, saya nak awak happy. Balik yang mana ada kecederaan, make sure awak recover. Boleh ya? Boleh! Diharapkan anda terhibur dengan kemenangan yang begitu menarik sekali untuk pasukan Ombak FC menewaskan pasukan Selayang Soccer Kid dengan jaringan 2-1. Hasil jaringan yang cukup cantik daripada Amir dan juga Azizi. Jadi, teruskan bersama dengan kami untuk mengikuti perkembangan Ombak FC demi mencari kemenangan seterusnya. Bila saya nampak keeper terlepas bola, so saya masukkan bola dalam gol. So saya macam rasa macam yes, dah dapat juga masukkan gol. Saya rasa gembira sangat sebab dapat jaringan gol. Nampaknya nasib yang cukup cerah buat Ombak FC minggu ini, tapi apakah nasib akan terus cerah untuk minggu hadapan? Dan Ombak FC bertemu mentor bola sepak pertama mereka. Siapa agaknya beliau tu Dan para pemain berpeluang bersantai bersama. Apakah ini akan merosakkan momentum mereka? Saksikan semuanya minggu hadapan dalam Takkan Gentar.